You kan nak buat kerja lah. Jangan. Ya, terlipasnya mulut. Ni bongsu nombor 3 memang selalu macam ni tau. Perangai pelik-pelik. Jangan buat kerja lah, Yang. Itulah. Dah. Buat kerja. Oh, tengah buat kerja ni ah. Pula. Simon. Duduk kerja. Tak, ni salah. Dah lah, tak payah nak salah ke apa. Ke boleh tak buat kerja dengan aman damai? Cakap yang ni dulu lah. Alah, yang ini pun. Ada. Mana ada ini dulu. Umi tadi cakap. Favorite apa? Umi. Dah. Buat kerja. Bisik-bisik tu dah buat kerja tu belum? Dah siap ke belum? Dah tengah buat kerja ni. Tengah buat kerja. Tengah buat ni Umi. Lina, hang buat apa? Tak tolong buat adik ni. Jangan. Bukan. Tadi tengah buat assignment. Tak kira siapa buat paling banyak dia yang dapat harta. Memang. Jangan tolong. Oh nak buat ketupat. Bukan macam ni, Mel. Usah, Mel. 2 hours later. 5 hours later. 2,000 years later. Cantik. Inilah peluangnya. Korang. Apa ni tidur? Cakap Umi baru tahu. Nina seorang je ke yang buat? Penat. Tak tidur pun daripada tadi. Ya, Lina. Tak tidur daripada tadi. Kalau macam tu, Lina, semua emas percenai tu milik macam Lina. Sebenarnya berat hati Kak Long nak terima, tapi nak buat macam mana? Dah Umi janji kan? Jadi Kak Long terima je. Yes! Umi, ni semua untuk Kak Long? Untuk Lina semua. Lina macam rasa berat hati nak terima. Tapi nak buat macam mana kan? Umi dah bagi. Lina terimalah. Terima kasih Umi.